dijemput Omar Red Wolf. Satu-satunya pertarungan 5 pusingan yang akan meneruskan baki bout dalam wilayah pahlawan International Muay Thai Championship ini. Diperkenalkan terlebih dahulu Omar Red Wolf dari Red Wolf Muay Thai dari Malaysia. Yang diperkenalkan terlebih dahulu. Dia berketinggian 175 cm, berusia 23 tahun. Manakala lawan yang dihadapi berusia 30 tahun, 7 tahun lebih berusia darinya. Dari lawan bagi Umar adalah Yot Senchai, Super Leg dari Super Leg Muay Thai Gym. Antara gym yang melahirkan juara dunia dan sukan Muay Thai di Thailand. Berusia 30 tahun, hanya berketinggian 165 cm. Yot Senchai antara petinju yang cukup lihat untuk ditumbangkan. Tetapi mampukah dia bertahan dari serangan dari Omar Red Wolf? Omar di penjuru merah, manakala lawannya pencabar Yot Senchai dari Thailand di sudut biru. Bagi nak muay dari Thailand dalam usia 30 tahun, mungkin dia telah bertahun lebih 200 perlawanan. Itu sesuatu yang normal lah di Thailand. Bertarung dengan Umar daripada Red Wolf, di mana saya boleh katakan one of the fighter yang berpengalaman, selalu memenangi fight-fight di Cambodia. Pernah juga berlawan dalam pertandingan Kung Khmer. Lebih 10 cm kelebihan jangkauan yang dimiliki oleh Umar berbanding Yot Senchai. Mampukah ia digunakan untuk memenangi pertarungan ini? Segalanya akan terjawab dalam tempoh 9 ataupun kurang dari 9 minit. Pada malam ini mereka akan bertarung 5 round sebagai super fight untuk memenangi tali pinggang wilayah pahlawan Muay Thai Championship tahun 2025. Untuk penonton-penonton di rumah, wilayah pahlawan Muay Thai International Championship ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Visit Malaysia 2026. Malaysia truly Asia. Satu kesempatan yang baik untuk Tourism Malaysia memperkenalkan tahun laut Malaysia pada tahun hadapan. Dalam sukan Muay Thai ini yang sememangnya boleh disaksikan di seluruh dunia, di mana jua anda berada terlebih sekali apabila memiliki talian internet.
pada tahun 2023 live stream wilayah Pahlawan Muay Thai Championship ini hampir mempunyai 200,000 tontonan di seluruh negara. Malah pernah dicuri live streamingnya di one of the website di Cambodia. Namun kita berikan tumpuan sekarang ini kepada Umar Red Wolf yang bakal diberikan satu tentangan yang cukup sukar oleh Yok Sen Chai. Super leg yang sememangnya satu gym yang banyak melahirkan jago dunia dan sukan Muay Thai ini. Jika kita lihat lawannya Yok Sen Chai agak tebal. Suk-suknya daripada Umar Red Wolf. Tetapi seperti diperkatakan oleh Razdi sebentar tadi, Umar mempunyai kelebihan dari segi reach. Bagi pemilik kereta Mercedes AMG 3616, tolong alihkan kendaraan anda. Terima kasih. Saya ulangi, kendaraan AMG 3616 Mercedes, tolong alihkan kendaraan anda sekarang. Itu dia teman-teman, mereka semuanya bertemu ini. Jadi profil kedua anak Muay, Umar Red Wolf dari Malaysia berdepan dengan Yok Sen Chai Super Leg yang berusia 30 tahun. Jadi tali pinggang kejuaraan yang menjadi rebutan antara dua anak Muay. Dan itulah tali pinggangnya akan duduk oleh penduduk tinggi. Omar di sudut merah bersedia untuk ke gelanggang untuk 3 minit yang pertama. Dia turut berpengalaman dan banyak berdepan dengan petinju tinju dari Thailand dan juga dari Asia Tenggara ini. Jadi puski yang baik untuk mengelak serangan dilakukan oleh Yok Sen Chai. Yok Sen Chai Super Leg, jika kita lihat standingnya softball dengan Umar ortodox, sedikit sebanyak mungkin memberi kelebihan kepada Umar yang mempunyai kaki yang laju. Agak tebal juga susuk peha Yok Sen Chai. Mungkin dari segi muscle mass memberi kelebihan kepada Yok Sen Chai. Oh, high kick yang baik oleh Yok Sen Chai, tapi diblok kemas oleh Umar. Tapi Yok Sen Chai juga perlu berhati-hati kerana tidak dia banyak melakukan satu counter kerana menghindari kelebihan jangkauan dari Umar yang akan kerap digunakannya dalam pertarungan ini. High kick dari Umar, blocking yang kemas dari Yok Sen Chai. Dia membawa lawan ke penjuru. Perlu berhati-hati dengan sikuan yang mungkin boleh dilepaskan oleh Yok Sen Chai dalam keadaan clinch ini. Oh, Satu sikuan yang baik dilepaskan oleh Umar. cubaan sikuan dilakukan oleh Umar tadi. 2 kali dia melepaskan serangan siku tetapi tidak mendatangkan kecederaan kepada Yok Sen Chai. Padu sepakan dari Yok Sen Chai.
Oh, High kick yang baik dari Omar. Dia dapat melepaskan sepakan ke arah muka lawan. Dia memiliki tendangan yang pantas. Tidak sempat untuk Yeo Seng Chai melakukan blocking. Satu spinning back elbow dan seterusnya. Tindakan siku yang dilepaskan oleh Omar. Dia pasti akan memberikan sedikit kesukaran untuk Yeo Seng Chai untuk berdepan dengan Omar selepas ini. 20 saat yang terakhir untuk menamatkan pusingan yang pertama. Counter sepakan yang padu dilepaskan oleh Yeo Seng Chai sebagai amaran untuk Omar. Boleh nampak berat je counter serangan Yeo Seng Chai sebentar tadi. Elbow Satu yang siku cantik. yang baik dari Omar. Dia banyak mempelbagaikan serangan. Tidak ada yang menonjol di pusingan yang pertama. Seimbang antara Omar dan juga Yeo Seng Chai. Yang banyak serangan-serangan siku mereka diblok oleh masing-masing punya pertahanan. Lawanan 5 pusingan. Mereka perlu menyimpan tenaga. Siapakah mampu bertahan hingga pusingan yang kelima, ataupun ada yang kecundang selepas pusingan yang pertama ini. Satu blocking yang baik dilakukan oleh Umar. Sepakan padu dilepaskan oleh Yeo Seng Chai. Begitu juga tindakan Yeo Seng Chai. Dia sentiasa bersedia untuk menampis setiap serangan dan juga sepakan dari Umar. Boleh diperkatakan agak berat juga tendangan yang dilakukan oleh Yeo Seng Chai. Seperti kita lihat tadi, mungkin disebabkan perbezaan muscle mass. Jadi ini satu spinning back elbow tidak menjadi dari satu serangan siku dari Omar. Yang mungkin sedikit boleh melirukan Yeo Seng Chai. Terima kasih juga kepada penaja-penaja yang menjadikan wilayah pahlawan International Muay Thai Championship menjadi realiti. Dan kita mengharapkan ia akan diadakan saban tahun. Pusingan yang kedua telah pun bermula. High kick yang dilepaskan oleh Umar agak baik. Satu cross yang dilepaskan oleh Yeo Seng Chai, menyebabkan Umar terjatuh. Tapi ia adalah bukan serangan padu yang berikan mata besar untuk Yeo Seng Chai. Total 8,800 orang yang melihat live streaming kita, live broadcast kita di laman YouTube Wilayah Pahlawan Muay Thai Championship. Jadi Omar bijak menggunakan kelebihan jangkauan dengan melakukan satu sepakan yang lebih awal sampai untuk memaksa Yeo Seng Chai lebih berhati-hati. Low blow dari Yeo Seng Chai. Satu sikuan yang baik dari Omar sebagai tindak balas kepada serangan Yeo Seng Chai. Satu lagi siku yang dihalakan ke arah muka dahi lawan dari Omar. Tapi berjaya di sweep oleh Yeo Seng Chai. Elbow yang cantik oleh Umar. Amat-amat bahaya jika Yeo Seng Chai tidak berhati-hati. Kerana Umar bukan saja mahu menghabiskan lawan ini dengan cepat, tapi mahu juga mencederakannya. Satu flying knee yang cuba lepaskan oleh Umar, sambil clinching pula digunakan oleh Yeo Seng Chai untuk menyekat serangan balas yang dilakukan oleh Umar. Jadi kurang 1 minit yang terakhir pusingan yang kedua. Sambil itu satu push kick yang baik dari Yeo Seng Chai menyebabkan Omar hilang keseimbangan. Dan peluang untuk Omar untuk memberikan tekanan kepada Yeo Seng Chai. Satu
serangan rendah dari Yeo Seng Chai, disusuli dengan jab serta tumbukan dari Umar. Melihat Umar mempunyai defense yang cantik di bahagian atas badan, Yeo Seng Chai menukar strategi di mana banyak melakukan serangan di bahagian low kick, menyebabkan Umar banyak tidak stabil tadi ketika menyerang. Untuk penonton-penonton yang di rumah yang bertanyakan, Miki dah lawan ke belum, Miki dah lawan ke belum, Miki sudah pun menang. Jadi janganlah lagi bertanya soalan-soalan begitu. Perlawanan pusingan yang kedua ini sedikit memihak kepada Umar. Dia kerap melakukan serangan siku yang tepat ke arah dahi dan juga kepala Yeo Seng Chai. Namun ada 2-3 lagi pusingan yang harus diharungi oleh setiap petinju ini. Kita perhatikan satu serangan swab yang dilakukan oleh Yeo Seng Chai menjadi elak oleh Umar. Tapi jika kita lihat, sememangnya Umar jika berada di dalam keadaan clinch, memang tidak memberi kelebihan kepada dia. Satu cross yang baik dilepaskan oleh Yeo Seng Chai. Kalau Umar cuba melakukan sepakan tadi sehingga menjatuhkannya. Dan satu elbow dan spinning back elbow dilakukan oleh Umar. Ya, ni sweep. Itu yang saya katakan tadi. Yeo Seng Chai tukar planning, game plan-nya apabila menyedari Umar banyak melakukan attack yang bertuli. So untuk tidak membuat Umar stabil, dia banyak melakukan low kick. Jadi pusingan yang ketiga. Yeo Seng Chai semakin agresif di pusingan yang ketiga ini. Itu yang tidak balas dari Umar. Dia tidak mahu mengalah. Untuk penonton-penonton yang baru saja tune in kepada live broadcast Wilayah Pahlawan International Muay Thai Championship ini adalah perlawanan tali pinggang 5 round super fight antara Umar Red Wolf dan Yeo Seng Chai Super Lag. Perlawanan ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia, Visit Malaysia 2026, Malaysia Through the Asia. Hampir 1 minit berlalu, belum ada yang tumbang. Tapi Super Lag Seng Chai semakin agresif di pusingan yang ketiga ini. Betul. Tapi bijak juga tindakan Yeo Seng Chai untuk mempertahankan bahagian clinch itu, untuk tidak membiarkan Umar sewenang-wenangnya melepaskan elbow. Oh, pull yang cantik oleh Yeo Seng Chai. Umar sekali lagi melakukan clinching dan serangan lutut yang bakal menyusul. Tapi dalam keadaan rapat, mereka tidak memiliki ruang. Satu tindakan bijak yang dilakukan oleh kedua-dua petinju ini untuk memaut pada lawan masing-masing bagi mengelak serangan lutut. Satu roundhouse kick dari Umar ke arah kepala yang tidak tepat. Oh, elbow yang cantik oleh Umar tapi tidak tepat. Serangan Yeo Seng Chai juga semakin tidak bertenaga. Tapi bagi saya, Yeo Seng Chai harus menggunakan footwork jika bertemu dengan Umar yang selalu datang cubaan untuk membuat serangan clinching. Jika Yeo Seng Chai banyak menggunakan footwork, melakukan attack in and out, mungkin dia tidak. Dalam pada itu, Umar pula memperbagaikan sepakannya. Ya, betul. Bukan saja push kick tapi back kick yang cuba lakukan. Spinning back elbow yang cuba lakukan oleh Umar tersasar. Begitu juga tidak pantas dari Yeo Seng Chai mengelak dari sikuan yang seterusnya cuba dilakukan oleh Umar sebentar tadi.
Baik spinning back elbow dari Umar. Dia bijak menggunakan peluang, tidak memberikan kesempatan untuk Yeo Sin Chai melakukan serangan balas. Jadi amaran yang kedua, lisan yang kedua diberikan oleh referee kepada Umar. Jadi 9 minit telah pun berakhir. Ada 2 lagi pusingan. 3 dari 3. Hanya 3 pusingan. Saya difahamkan perlawanan ini sepatutnya 5 round. Tapi jika lihat, ya 5 round betul. Jika kita lihat mereka masih lagi menyediakan lawan mereka untuk round seterusnya. Jika Yeo Sin Chai semakin agresif tapi tidak balas dari Umar, juga menarik berapa sikuan dan juga spinning back elbow yang dia cuba dilakukannya. Ada pendarahan di bahagian hidung dialami oleh Yeo Sin Chai. Bermakna ada sikuan yang berjaya mengenai sasaran dari Umar seperti tadi. Umar pula bebas dari sebarang luka. Dia pasti akan memberikan motivasi untuknya terus bertarung di pusingan yang keempat. Umar Red Wolf memiliki sedikit kelebihan dalam 3 pusingan awal sebelum ini, khususnya di pusingan yang ketiga, kerana ada kecederaan yang dialami oleh Yeo Sin Chai, pendarahan di bahagian hidung. Pusingan yang keempat telah pun dimulakan dan satu back elbow yang baik dari Umar tepat ke arah Yeo Sin Chai, tapi dia masih lagi mampu berdiri dan bertahan. Satu serangan awal yang menarik dari Umar. Ya, jika kita lihat Umar sekarang ni cuba mendapatkan dominasi daripada pelukan tangan. Di mana tadi banyak berluk bawah ketiak, di mana sekarang ni Umar banyak menggunakan pelukan atas tangan untuk menyenangkan dirinya, mengeluarkan elbow, mengeluarkan siku dalam keadaan clinching. Seterusnya dapat mengawal siku lawan. Jadi Yeo Sin Chai sedikit tertekan dan dia terpaksa untuk terus melakukan serangan lebih padu. Pelatih di luar gelanggang mengharapkan Umar lebih berhati-hati kerana lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Yeo Sin Chai. Satu blocking yang baik kemas dari Umar. Dan sikuan yang menyusul selepas itu. Walaupun masuk, tiada kecederaan seperti koyak di muka Yeo Sin Chai. Walaupun terkena sikuan Umar Red Wolf. Hampir separuh pertarungan di pusingan yang keempat ini bakal berakhir. Satu spinning back elbow dilakukan oleh Umar tepat ke arah muka Yeo Sin Chai, namun beliau tidak tumbang. Dia memang cukup degil untuk ditumbangkan. Satu lagi elbow yang cuba dilakukan oleh Umar, kali ini menjadi elak oleh Yeo Sin Chai. Cubaan elbow lagi dilakukan oleh Umar. Mungkin pendarahan di bahagian hidung Yeo Sin Chai itu akibat serangan siku yang dilakukan sebentar tadi pada awal-awal round. Sedikit benjol di kepala Umar, mungkin akibat serangan siku. Jadi masing-masing mengalami sedikit kecederaan impak dari serangan lawan. Dan yang penting kedua-duanya masih lagi mampu meneruskan pertarungan ini menjelang 23 saat yang terakhir di pusingan yang keempat.
3 minit pusingan keempat telah pun ditamatkan. 3 minit yang terakhir bakal menyusul selepas ini yang akan menentukan siapakah yang akan memenangi pertarungan tali pinggang kejuaraan. Sencai tidak mendapat peluang mudah untuk melakukan serangan ataupun mencederakan lawannya, kerana Umar menggunakan kelebihan jangkauan. Dia sentiasa bersedia untuk mengelak dengan melakukan push kick ataupun sepakan tinggi ke arah muka. Kelebihan yang masih lagi diteruskan oleh Umar dalam pertarungan pusingan yang keempat. Untuk pertarungan yang round terakhir ini, di mana saya mengharapkan lebih firework, lebih dentuman oleh kedua-dua peserta. Yang menarik dalam pusingan ini adalah spinning back elbow yang dilakukan oleh Umar. Mungkin kita sempat melihat ini tidak berjaya di awal pusingan yang keempat. Mana penyokong sudut biru? Mana penyokong sudut merah? Sencai super leg dari Thailand di penjuru biru, manakala Umar Red Wolf di sudut merah. 3 minit yang terakhir untuk penentuan tali pinggang kejuaraan yang menjadi pertaruhan dan juga rebutan. Semakin bertenaga sepakan dari Sencai. Satu serangan siku yang baik dari Umar. Jika kita lihat, ini adalah satu pengalaman yang baik untuk Umar Red Wolf bertemu dengan peserta yang berpengalaman seperti Yok Sencai. Lebih lagi hingga pusingan yang kelima, dia mampu masih lagi bertahan dan sememangnya dia menguasai pertarungan sebelum ini. Jadi kita mengharapkan kecemerlangan itu diteruskan oleh Umar di pusingan yang terakhir, pusingan kelima. Oh, elbow yang cantik. Kick dari Yok Sencai. Kesempatan itu digunakan oleh Umar untuk melakukan sepakan balas. Sementara masing-masing cuba mendapatkan ruang untuk melakukan serangan lutut. Sebelum dideraikan oleh pengadil. Mungkin pada waktu ini Umar harus menggunakan range beliau, kerana tadi banyak miss. Yok Sencai akan banyak miss jika dia melakukan long range attack. So boleh menggunakan kelebihan beliau itu untuk counter attack. Jadi giliran Yok Sencai pula melancarkan sepakan dan juga serangan. Jadi balas spinning back elbow oleh Umar. Cantik mainan siku Umar. Umar terus marah. Dia mahukan kepastian kemenangan mutlak. Satu lagi sikuan yang menjadi dilepaskan oleh Umar Red Wolf. Berbaki 50 saat. Tip ke arah muka dilakukan oleh Umar. Dia sempat melakukan sikuan ke arah rusuk lawannya tadi dalam keadaan clinch, tetapi dia perlu berhati-hati dari membelakangi lawan kerana banyak peluang yang dimiliki oleh Sencai untuk melakukan serangan. Satu body kick dari Yok Sencai. Umar melakukan pertahanan yang baik, namun dia begitu yakin untuk memenangi pertarungan ini. Blocking dari Umar. Semakin padu dan juga serangan yang dilakukan oleh Yok Sencai. Jadi tamat 15 minit pertarungan. Dan kedua-duanya masih lagi mampu untuk bertarung hingga ke 15 minit yang terakhir. Tetapi Yok Sencai tidak mendapat laluan mudah pada perlawanan ini. Tidak banyak serangan mudah yang dapat diberikan oleh Umar
Sebaliknya Umar yang kerap melakukan serangan dengan sikuan. Agak berat dan juga susah ingin saya menjangka perlawanan ini akan berakhir kepada sudut merah ataupun sudut biru. Tapi banyak sikuan dan juga spinning back elbow yang dilepaskan oleh Umar. Mungkin boleh memberikan kelebihan kepadanya. Begitu juga dengan push kick untuk mengelak serangan ataupun counter dibuat oleh Yeo Sen Chai super leg. Wakil daripada Persatuan Muay Thai Malaysia. Jadi tarikan kejuaraan 5 pusingan akan ditentukan menerusi kiraan mata. Dengan kiraan mata, kemenangan diberikan kepada Jadi biru Yeo Sen Chai yang menangi perlawanan ini, biarpun Umar banyak melakukan asakan, namun sebaliknya Yeo Sen Chai yang memberi kesempatan dari counter dalam setiap pusingan. Jadi tarikan kejuaraan menjadi milik Yeo Sen Chai super leg dari Thailand untuk menumpaskan Umar Red Wolf. Jika kita lihat, inilah ketulusan pengadilan yang dilakukan oleh urus setia juri-juri dan juga referee di wilayah pahlawan Muay Thai International Championship ini. Tiada favor ke tuan rumah. Apa ya? Jika fighter itu daripada luar negara menang, mereka tetap menang. Sen Chai masih lagi meraihkan kemenangannya. Kita imbas mula bagaimana permulaan antara Umar dan juga Yeo Sen Chai. Satu sikuan yang baik dari Umar seperti tadi. Sikuan yang kedua menyusul. Mungkin kemenangan berpihak kepada Yeo Sen Chai kerana kontrolnya apabila berada di dalam clinching. Dan dia berjaya melakukan blocking dalam setiap serangan dibuat oleh Umar. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh Umar untuk melakukan spinning back elbow. Split second reflex yang bagi saya sangat amat-amat perlu kita kagumi. Apabila Yeo Sen Chai banyak mengelak sikuan-sikuan yang laju oleh Umar. Kedudukannya menunjukkan keyakinan untuk menangi perlawanan ini, tapi kemenangan diberikan kepada Yeo Sen Chai.